Korang ingat manusia je ke yang pandai menembak dan kira fizik? Ikan kat sungai kita ni pun ada otak sniper weh. Kenalkan archerfish atau ikan penyompit. Banyak wujud kat paya bakau Asia. Kalau ikan lain tunggu mangsa jatuh dalam air, ikan ni tak ada masa nak tunggu. Dia akan tembak jatuh mangsa dia. Bila dia nampak laba-laba atau belalang di atas dahan pokok, dia akan kumpul air dalam mulut, tekankan lidah dia ke langit dan pancutkan air macam senapang penembak tepat. Tembakan air ni sangat laju dan kuat. Boleh cecah jarak sejauh 3 meter. Sekali kena tembak, serangga tu akan terus jatuh masuk air dan ngap. Tapi fakta yang buat saintis garuk kepala ialah ketepatan dia. Korang tahu kan kalau kita tengok dari dalam air keluar, cahaya akan membias refraction, buatkan kedudukan objek nampak lari. Otak ikan penyumpit ni cukup bijak untuk buat kiraan matematik biasan cahaya tu secara automatik. Dia tahu kedudukan sebenar serangga tu. Malah, dia boleh adjust tekanan air itu bergantung pada saiz serangga. Besar serangga, kuat sikit tembakannya. Korang rasa ikan ni patut masuk askar tak? Kalau anda rasa fakta ini menarik, jangan lupa like, komen dan share.